Hai korang semua. So macam biasa, aku akan buat konten lagi korang. So hari ini saya akan buat konten. Tak nak buat konten apa ni, aku tak tahu lah korang. Dah berapa hari saya dah tak konten ni korang. Okay, hari siang. Okay, konten yang saya nak buat hari ni, saya nak jadi pemberita. Entahlah, pemberita spontan je korang. Okay, so jom. Sekejap. Test dulu macam mana nak jadi pemberita. Okay, jam tengah hari. So hari ini kita mendapatkan berita yang terbaik terkini, iaitu kontennya kita memberitakan ada orang meninggal masuk longkang. Okay. Boleh lah, jadi. Dia jadi korang, dia jadi. Okay, test dulu. Saya akan beri berita hari ini. Ada orang meninggal masuk longkang. Okay. Okay, korang, kita keluar dulu. Apa mak? Belum tahu. Mampu masak aku. Wih, sedapnya ayam. So hari ini saya akan memberitakan mak saya masak ayam. So ayam dia sudah hangus. Mak, kami nak beritakan. Semalam jam tengah hari saya mendapatkan berita ada orang meninggal masuk longkang. Apa mak? Lupa masuk apa ni? Habis serai dengan kunyit. Sempat je. Okay korang, kita keluar rumah dulu. Kita nak ambil serai dengan kunyit dulu korang. Let's go, kita keluar rumah. So bapak aku tengah, atau saya nak nak beritakan bapak saya sedang membaiki. Hari-hari hidup macam ni korang, tak ada bebas Ish, panas First, benda pertama saya ambil, mesti ambil serai. Yes, kita ambil serai dulu korang, macam biasa. Okay korang, saya dah ambil. Lambat siot, kan ambil kunyit dengan serai, betul. Okay, saya mau beritakan, saya sudah ambil. Aku dah ambil serai dengan kunyit dah mak. Benar kami korek guys. Siap. Salah. Betul kah kunyit? Betul. Ada. Takut salah ambil kunyit korang. Apa mak? Oh, dia tahu lah konten. Yalah, mereka ketawa. Oh, lupa saya nak beritakan. Santai dulu. Okay, saya nak beritakan. Hari ini cuaca kepala longkang. Cuaca hari ni cerah dan matahari ke barat. Salah. Ke barat tu kiamat. Sakit. Hari ini saya mewawancarakan. Hidup stres, jangan marah. Aduh. So ini mic korang. So ini adalah mic. Apa mak? Buka apa? Boleh. Enggak. Dia kata ulama lu biar mak.
Aku beritakan. Hei, yang pelik kau. Hei. So saya akan memberitakan di sini gelap. Kenapa gelap? Okey, di sini saya mengatakan wawancara pernah berkata gelap itu baik, tapi masa depan itu cerah. Stres guys. Stres. Oh. Okey, saya mau menginformasikan berita terkini. Berita terkini. Berita terkini. Aku dah buat yogen. Kami dah mula dah mak. Ada lah betul hari. Tapi manis lah. Berita terkini. Berita manis. Okey korang, hari ni macam hari yang biasa je lah korang. Okey. So konten yang saya buat tu anggap korang jangan meraihkan sangat. Pergilah ke bulan. Tak adalah, saya mengarut je korang, saya mengarut je. Okey. Bosan gila. Saya beritakan mak tengah main handphone. Lah, macam apa mak Angah dengan Angah tengok kek kah? Mak belikan mak. Kau nak minta mak. Beli RM1,000 mak. Boleh kan? Aman kah? Saya apa ni korang? Sekejap. Sorry mak, sorry mak. Sorry mak. Siku panjang sangat. Terkena siku dah. Saya memberitakan saya pergi dapur tersiku kepala mak sendiri. Siap kocak. Tak boleh korang. Korang jangan tiru. Okay. Kalau korang nak siku kepala mak, korang jangan siku kepala mak. Kau siku dinding. Saya boring sangat korang. Saya bosan. So kita keluar rumah. Dah lah, aku keluar rumah pakai selipar ni. Dah lah, malas aku. Wah. Mak, Abi, saya memberitakan bapa sedang membaiki kereta. Kalau korang, saya rasa sampai di sini dulu lah video daripada saya korang. Okay lah korang, saya rasa macam tu je berita saya hari ni. Berita tolol namanya. Okay lah korang, jumpa di next video korang semua. Jangan lupa like dan subscribe Okay lah korang, jaga diri korang semua. Jangan lupa solat. Okay, Assalamualaikum.